Assalamualaikum semua. Okay, MDA lagi sekali kat sini. Hari ni aku ada dekat Highway Dash and aku nak review sebiji Proton Satria Neo Myvac Turbo. Lengah-lengahkan masa sangat. Dive straight into B-roll, lepas tu kita review kereta ni lah. But before that, siapa yang belum subscribe lagi, subscribe dulu channel ni sebab most viewers yang aku tengok dalam analytics not subscribe yet. Tekan je butang subscribe tu, banyak membantu aku. And korang kena ingat, lagi padu korang punya support, lagi padu kereta track aku nanti. Alright ni, Proton Satria Neo Myvac Turbo. Sorry lah, lighting kurang cun lah. Diorang dah malapkan sikit lampu kat sini, nak elak budak-budak lepak kat parking. So hari ni atas permintaan owner, dia tak nak masuk kamera. Dia duduk belakang sekali dengan aku. Sambil-sambil tu dia terangkan lah apa yang dia buat kereta ni. Tapi kalau kau kenalkan diri boleh tak? Hai, nama saya Kamel. Ini ni Satria Neo B40 saya lah. Satria Neo B40. Okay, B40. So kita pergi bahagian luaran dulu. First sekali Kamel, apa yang kau dah buat dekat bahagian luaran kereta ni? Kereta ni luar mostly stock. Cuma ada GT wing, bonnet carbon depan, and then rims lah 17. Tu match the power lah. GT Wing ni kau custom ke memang dah? Narok buat. Narok. Okay, narok. Kereta ni mostly luar semua narok settlekan lah. Yang fitment ni kau dah hantar kat mana-mana? Narok juga buat. Narok juga buat. Tak narok, aku cakap aku nak slam, tapi aku tak nak pening kepala, tak nak sagat. So depan belakang aku potong fender. Sekarang aku tengok dia punya fitment memang betul-betul tak muat jari. Ada sagat tak? So far tak ada. So far tak ada. Cuma akan langgar bumper lah kalau hard driving. Akan hari Sebab depan belakang ni spek staggered rim ni. staggered. Depan lain, belakang lain. Belakang 17.7, depan 17.8. Depan tayar 225/45, belakang 215/45. Dia sebab depan tu nampak wide sikit. Depan 225/45, belakang 215. 215. Ya, tayar depan front wheel. Okay, suspension kau pakai apa? F-Tune F-Tune GT Series. Rim Body Club P1 Japan. Body Club P1 Japan 17 Alright. Spek rim kau ingat? Spek rim 17.8 depan, offset 32. Belakang 17.7, offset 35. Ori Ori Japan bukan apa high spec Thailand ni, high spec Taiwan ni. Murah. P1 je. Tayar kau pakai tayar apa? Tayar AD09. Tayar AD09. AD09 Kalau AD09 ni hujan okey tak? Hujan so far okey lah, sebab tak lebat pun hujan. Sebab hujan kalau any tayar pun akan bye-bye kat. Tapi tak ada rasa membuang apa so far sangat okay lah. Baru lagi tayar ni. Okey lah. So bahagian luaran, wing, hood, rim, lepas tu adjustable, settle. Sebab kau nak go for clean look kan kat luar ni? Aku mau tu clean look sebab aku tak suka heavy punya luar. Muffler kau pakai apa? Tak ada muffler, straight pas belakang. Oh tu tak ada muffler tak tu? Ada muffler. Tengok sikit. Aku ingatkan ini dia punya tailpipe. Tak. Oh ni batang je ni? Batang je. Tengok bawah. Sebatang only. Nampak? Aku mati-mati ingat tailpipe. Alright, basically luaran itu saja yang kau buat kan?
Luaran tu je lah. Okay, luaran itu stok dulu. Tapi apa yang menariknya enjin. So kita pergi kat enjin pula. Dekat sini yang banyak yang nak diterangkan ni. Okay. Melainkan kau ada secret dengan pomen atau tuner, apa yang kau dah buat dekat enjin ni? Okay, first kali enjin apa? Enjin Mavic CK, tapi ni RS punya version lah. Mavic CK RS 1.6 block. Fully build lah. Fully build. Alright. So kita mula dari bawah. Barang bawah. Okay, barang bawah. Okay, ACL punya race bearing. ACL bearing. ARP start atas bawah. ARP start. Piston pakai Weisico lah. 82 mm forge. Rod Pomen tak bagi tahu. Tak bagi tahu Okay. And then head stock RS punya head lah, Mavic RS punya cams. And then tu je lah. And then cam standard lagi. Cam RS punya cam lah. Cam RS punya cam. Okay. Right, tu bahagian dalam enjin. Kita ke tebur pula. Tebur G30 770 lah. So blow off turbo smart Grey Sport, wastegate Hypergate, turbo smart tapi tak nampak kat bawah. Dia warna hitam all black punya. So and then downpipe 3 inci lah, depan sebelah belakang straight. And then normal ni semua all catch tank, fuel regulator, S90 filter body, S90 filter body, intake semua standard intake semua standard. Kenapa tak tukar? Sebab Pomen cakap power dekat intake standard. Alright. Management Link G4 plug-in. Link G4. Dia Evo 3 punya, dia sama soket dengan engine Mavic ni. So masuk Evo 3 lah. Sama. So just plug in je lah. Tak payah nak ubah apa lah harness dia semua. Cun. So dah buat macam ni, kereta mesti dah masuk dyno kan? Dah. Berapa HP dapat untuk low boost, untuk high boost? Low boost 1.1 bar 334. 1.1 bar 334. Torque kau ingat? Torque 34. Okay. High boost 2 bar 462. 462 dekat body Neo. 462 kau boleh bayangkan tak? Torque 46. Tapi hari ni kita on board test tak boleh nak ni tak boleh nak high boost sebab esok ada track day. Jaga enjin lah. Ada track day yang Kersah, pedal to metal. Track day yang Kersah, pedal to metal antara track day. Bukan antara, track day yang paling murah aku rasa dia punya tu. Affordable sangat Dia boleh main ikut jam kan? So mostly stock lah kereta ni. And then brakes lah. Brakes is Brembo F50. Brembo F50. 330mm punya disc. Sebab tu menaik 17. Tak ngam lah kalau pakai ni 15 tak ngam. Tak muat. So mostly itulah. Radiator ni dah berapa tahun dah, 3 layer, double layer kot ni. Dia radiator Synergy Synergy. Intercooler ke? Skyline. Intercooler Skyline Skyline. So aku nak match. Bumper ni pun custom. Bumper ni custom, dia aku tutup fog lamp. So aku bagi nampak dia macam ngam-ngam. All cooler dekat bawah tu tak nampak. Intercooler Skyline apa tu? Skyline tak sure apa. 32 kot, 33. Alamak, besar gila siut. Besar kalau tengok balik kan. So, dari jauh yang nampak Lepas tu engine bay cat balik putih. Bar ada engine je ke belakang, dalam pun ada? Ada satu bar ni je. Satu je? Dalam kau tak pakai Dalam tak pakai. Atau racing je bar. Pillow ball ni custom ALK. Pillow ball custom. Kereta ni fully handling semua bawah ALK buat Akin kat USJ. So bawah low arm semua dah pakai spherical bearing. So semua sepatu kereta ni vibrate kuat sebab dah tak ada getah-getah lah nak absorb semua tu. Semua PU bawah dah. Sebab kereta ni kau tak buat daily kan? Kereta ni malam-malam minggu ke apa kan. Malam-malam minggu. So 2 bar 462. Korang tengok kereta ni betul-betul Tengok. Kalau kau nampak kat atas jalan, janganlah macam cok. Jangan cuba. Cocok. Tapi owner pun, kau bukan kaki rembat sangat pun kan? Ini keluar. Tapi kalau dicabar bagi jalan lah. Bagi jalan dulu. Alright. Okay, engine pun dah settle lah. Dalaman lah. Interior aku tak banyak buat, tapi ada satu benda yang aku rasa menarik kat dalam ni. Okay, Kamil, on sikit dash. Nak tengok.
Ini yang menarik ni. So dia punya cluster ori jalan ke tak? Jalan. Jalan ke? Untuk tengok signal minyak semua lah. Alright, Kamil terangkan sikit pasal display ni. Okay, ni basically ni AIM MXP Strada. So yang ni untuk tengok semualah. Sebab aku jarang sikit nak tengok meter-meter tu semua kan. Meter-meter DeFi tu pun mahal kak. So ni pengganti meter-meter kecil-kecil kat atas tu. Kecil kan. So dekat sini boleh tengok boost meter, kau punya temperature semua kat sini. So speed semua, gear pun ada juga. Kau dalam gear berapa. Oh, gear pun ada ke? Ada gear kan, ni gear. Ni gear yang dash tu kan. Lepas tu yang ni dia punya shift light. So bila aku dah hit ref limiter, dia akan gear up lah. Warna merah dia akan kelip. Wish, nice tu. So yang lain semua tak ada apa lah kat dalam ni sebenarnya. Cuma ini yang paling mahal sekali ni. Seat R3 original lah. Sebab seat ni memang comfortable gila. Seat RT original. Alright. So itu je lah, dalam banyak standard lah. Banyak standard. Tak apa, kalau banyak-banyak sangat pun nanti pening tu. Pening lah. Dan bateri tarik belakang lah. Bateri tarik belakang. Kabel dia macam standard lah ke BMW lah. BMW. Alright, memandangkan owner kita dapat terangkan dengan lancar semuanya. Bahagian review luaran, bahagian review dalaman, enjin apa semua dapat diselesaikan dengan cepat. Sekarang, seperti biasa penghujung video, kita akan beralih ke onboard test. Tapi untuk malam ini, macam aku cakap awal-awal tadi, owner cakap tak boleh nak high boost. Dia layan 1 bar sahaja malam ni sebab esok dia ada track day dekat Sepang. So dia nak jaga enjin. Sebab esok dia nak melenjan dekat track. So jomlah kita ke onboard test. Push. Macam ni kau tepang dah bagi ni. Kita ni aku berani starting gear 2 lah. Gear 1 takut dash up betul kan. So ni 1 bar ni. Satu bar. 1 bar geng. 1 bar. Kita buat jalan-jalan ni. So highway lah. Memang betul punya syahdu. Ini 1 bar ni. Satu bar. 300 330. Solid gila pergi dia. Aku tak ada dengar langsung punya tayar spin ke apa ke. LSD. Huh. Dia punya bunyi whine tebur tu. Kuat tu bunyi. Yang penting bagi signal. Yang penting signal. 3, gear 3.
Ada lagi half gear out kan. Wah. Boleh nampak ni. Dia suruh tukar gear, dia berkelip merah kat dash tu. Aku terlupa tukar gear. Hoi. Waduh, sedap ya. Alright, kami nak belanja satu lagi. Gear 3. Dia punya whining tu yang best. Dia punya whining tau. Dia whining stop. Dia punya sofa corner pun. Okay, habis lah. On board test aku dah buat korang jalan-jalan naik Satria Neo Mavic Turbo Kamil. Kalau lah korang boleh rasa sendiri power kereta ni, kalau aku tak tahu ada dapat pick up ke tak audio bunyi turbo whine dia. Memang kuat gila babi bunyi turbo whine tadi. Tapi overall dengan kos yang Kamil dah labur dekat kereta ni, bagi aku 10 out of 10 lah, 11 out of 10 lah kereta ni. Sebab kereta ni tadi masa dia bawa pun aku tengok drivability untuk daily boleh, possible. Cuma kau sanggup tak sanggup je lah. Sebab kereta ni dah pakai full lock LSD. Full lock LSD ni kalau nak bawa daily hassle sikit lah, sebab dia punya gegaran apa semua tu kan. Tapi dengan clutch twin plate pun boleh lagi nak bawa daily. Semua up to korang, duit korang, suka hati korang nak buat apa. Tapi Kamil, kereta ni kita dah bawa keluar weekend, nak kacau orang luar time weekend. Okay, so video hari ni sampai sini sajalah. Thank you so much Kamil, sudi meluangkan masa, menghabiskan masa dengan aku ni untuk aku review Satria Neo kau ni. So aku jumpa korang dalam video seterusnya lah. Assalamualaikum.